Bayangkan seorang guru datang ke sekolah setiap hari, mengajar seperti biasa, menyelesaikan tugas seperti biasa, tetapi tiada lagi rasa, tiada lagi semangat, tiada lagi jiwa. Persoalannya, adakah itu masih seorang guru atau sekadar seseorang yang menjalankan rutin? Kerana satu hakikat yang sangat menyentuh ialah ini: apabila jiwa hilang, pengajaran menjadi kosong walaupun ilmu masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan guru yang saya hormati, dalam perjalanan panjang sebagai pendidik, kita tidak dapat lari daripada cabaran, tugas yang semakin bertambah, tekanan yang semakin meningkat, harapan yang semakin tinggi. Dalam keadaan ini, ramai guru mula merasa penat, penat fizikal, penat emosi, penat mental, dan tanpa kita sedari, kita mula kehilangan sesuatu yang sangat penting, jiwa seorang guru. Masalah sebenar bukan kerana kita tidak menjalankan tugas. Kita masih mengajar, kita masih masuk kelas, kita masih menyelesaikan tanggungjawab. Namun, pengajaran mungkin sudah tidak sama seperti dahulu. Tiada lagi semangat, tiada lagi keterujaan, tiada lagi hubungan yang mendalam dengan murid. Masalah sebenar ialah apabila kita mula bekerja sekadar rutin, sekadar memenuhi tanggungjawab, sekadar cukup syarat. Apabila jiwa hilang, pengajaran menjadi hambar murid, kurang terinspirasi, hubungan menjadi jauh lebih membimbangkan. Guru sendiri kehilangan makna dalam pekerjaan. Masalah sebenar ialah apabila kita lupa kenapa kita memilih profession ini. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam profession keguruan. Jiwa adalah kekuatan sebenar seorang guru. Satu, jiwa memberi makna. Dengan jiwa, pengajaran menjadi hidup, hubungan menjadi kuat, kerja menjadi bermakna. Dua, jiwa membina impak guru yang mengajar dengan jiwa, menyentuh hati murid, memberi inspirasi, mengubah kehidupan. Tiga, jiwa memerlukan penjagaan jiwa, tidak boleh dibiarkan. Ia perlu disegarkan, ia perlu dijaga, ia perlu dipelihara. Saya ingin berkongsi satu kisah. Seorang guru yang sangat bersemangat pada awalnya, dia mengajar dengan penuh dedikasi. Namun selepas beberapa tahun, tekanan meningkat, tugas bertambah. Dia mula penat. Perlahan-lahan, dia kehilangan semangat. Pengajarannya menjadi rutin. Kisah kedua, seorang guru yang juga menghadapi cabaran yang sama. Namun dia sentiasa mengingatkan dirinya. Kenapa dia menjadi guru? Dia menjaga niat. Dia menjaga semangat. Dia mencari makna dalam setiap usaha. Walaupun penat, dia tetap mempunyai jiwa. Perbezaan antara dua guru ini bukan pada cabaran tetapi pada penjagaan jiwa. Tuan-tuan dan puan-puan guru yang saya hormati, dalam perjalanan ini kita perlu sentiasa menjaga sesuatu yang sangat penting, jiwa kita. Jangan biarkan tekanan memadam semangat. Jangan biarkan rutin menghilangkan makna. Jangan biarkan keletihan mematikan jiwa. Kembali kepada asas. Kenapa kita memilih menjadi guru? Kenapa kita terus bertahan? Mulakan dengan refleksi. Ingat kembali detik pertama kita mengajar. Ingat murid yang pernah kita bantu. Ingat perubahan yang kita lihat. Mulakan dengan langkah kecil. Hargai diri sendiri. Ambil masa untuk rehat. Cari inspirasi baru. Jika tuan-puan rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput tuan-puan untuk subscribe channel Pengetua AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan panduan untuk membantu guru terus kuat dan hebat dalam mendidik anak bangsa. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada rakan guru yang lain kerana kita mahu melihat lebih ramai guru yang terus mempunyai jiwa. Ingatlah, jangan hilang jiwa seorang guru kerana jiwa itulah yang menghidupkan pengajaran, menyentuh hati murid, memberi makna kepada profession ini. Teruskan mendidik, teruskan menyentuh hati kerana setiap usaha kita hari ini akan menjadi kenangan dan inspirasi dalam kehidupan murid kita. Terima kasih semua. Semoga kita semua menjadi guru yang bukan sahaja berilmu tetapi juga mempunyai jiwa yang kuat, ikhlas dan penuh kasih dalam mendidik anak bangsa.